Okey, tips dia misal kata kalau kita nak baru pindah rumah baru ataupun kita nak dekor, baru nak start dekor, first kita kena set colour dulu. Lepas kita dah tahu tema colour kita, then baru kita boleh slowly beli-beli barang yang ikut tema kita. Macam saya kan, kalau saya keluar, saya jumpa satu benda yang saya suka, tapi kalau dia tak ikut tema, saya takkan beli. Walaupun saya suka benda tu. Sebab tema ni memang kena ikut. Kalau kita nak samakan, sekatakan mesti kena ikut tema tu. Lepas tu tips nombor 2 yang saya nak share pasal langsir. Kalau rumah tu memang kecil, macam rumah ni, kita kena pasang langsir kalau boleh daripada ceiling. Jadi dia akan nampak automatik jadi besar. Jadi luaslah ruang tu. Sebab kalau kita pasangkan dia dekat atas tingkap tu, memang akan nampak pendek rumah tu. So memang akan nampak sempit. Tak cantik lah. Lepas tu kita kena ikut kita punya keluasan ruang. Kalau macam rumah ni, ruang tak terlalu besar. Jadi barang-barang pun yang I beli semuanya mengikut kesesuaian rumah tu sendiri. Saya tak beli yang besar-besar tu. Memang takkan sesuai. Takkan cantik lah nanti hasil kemudiannya. Dan warna, banyakkan warna putih. Sebab rumah tu automatik akan nampak terang dan besar. Baik Kak Intan, saya tengok rumah Kak Intan ni ada kucing. Macam mana Kak Intan kekalkan rumah ni bersih dengan ada 2 ekor kucing? So untuk maintain rumah kita tak bau dan tak kotor, bela kucing ni kena extra rajin. Dia punya litter box tu sehari, kalau macam sehari saya nampak je tak bersih, saya akan bersihkan. So dia bukan kira berapa kali nak bersihkan, tidak. As and when benda tu perlu dibersihkan, mesti dibersihkan. Dan lagi satu, kita kena rajin roll kita punya sofa-sofa ni, sebab bulu dia mesti ada yang melekat kan. So memang kena extra rajin. Itu tips dia untuk kucing.